Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Hai. Apa khabar ni? Sihat? Sihat, alhamdulillah. Okay, sebelum kita start lah, terima kasih banyak sebab datang kepada sesi kedua ni lah. Saya Nur Azrina sebagai kaunselor pelatih awak sepanjang sesi ni. Mungkin awak lupa pada sesi lepas, ingat lagi kan saya? Ingat lagi saya sangat hargailah kehadiran awak pada hari ini, walaupun saya tahu jadual awak masih padat. Okey, jadi sekarang sebelum kita mula, saya tanya dulu, awak sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Awak okey ke untuk teruskan sesi pada hari ini? Okey je kot. Okey je kot. Ada kenapa ada kot tu? Okey. Okey je. Dah makan tu? Dah. Dah makan apa tadi? Makan nasi lemak je. Oh, nasi lemak. Daripada mana? Nasi. Nasi. Naik apa? Naik sapu. Okey. Kedudukan awak selesa? Okey. Rapat sangat dengan saya. Tak dapat. Okey je. Suhu bilik okey? Okey. Sejuk ke? Panas ke? Tak ada. Okey. Kalau awak rasa macam nak minum air, awak boleh teruskan ambil air. Okey. Ada air tak? Ada. Okey, kita sesi kita ni akan berlangsung selama 45 minit lah. Okey. Jadi seperti biasa, sebelum sesi pertama tu kita dah jelaskan tentang informed consent kan, di mana apa yang kita bincangkan ni adalah rahsia, sulit kan. Apa yang kita bincang hari ni dan dalam bilik ni, stay dalam bilik ni, dia tak akan ikut awak balik lah. Okey, jadi awak faham tentang informed consent? Faham? Betul? Ya. Cuba jelaskan sikit apa yang kita bincangkan pada sesi pertama tentang informed consent. Informed consent, apa yang kita cakap dalam ni betul rahsia lah. Tapi ada, kalau ada apa-apa perkara yang boleh mencederakan orang pihak ketiga, Cik Azrina akan maklumkan kepada pihak ketiga dan libatkan pihak ketiga. Betul lah awak cakap tu kan. Saya takkan kongsikan lah apa-apa yang berkenaan dengan awak secara detail, tapi macam tanpa kebenaran betul pada awak lah. So macam saya kena dapatkan persetujuan awak juga kalau untuk saya inform kepada orang lain lah. Dan kalau ada apa-apa, kalau awak rasa macam tak selesa, awak boleh berhenti setakat itu. Lepas tu kita juga akan patuhi beberapa peraturan ringkas. Kita akan saling menghormati, tak ganggu perasaan masing-masing, dan saya akan pastikan awak akan didengari dan dihormati lah. Okey, awak rasa bersedia untuk sesi? Sedia. Dalam sesi lepas kita imbas kembali lah pada sesi satu yang dulu. Sesi lepas awak ada kongsikan perasaan awak. Awak rasa letih, awak rasa lesu, susah nak tidur, susah nak fokus dalam kelas kan. Lepas tu awak ada rasa cemas tiba-tiba sebab awak terlalu fikirkan tentang tarikh akhir tugasan awak. Awak juga ada tekanan dari sudut hubungan keluarga, hubungan kawan. Semua tu nampaknya menyumbang kepada awak punya beban emosi yang awak tanggung lah. Jadi hari ni saya nak bantu awak kena pasti apa yang sedang berlaku dalam diri awak. Kita akan gunakan satu borang ataupun satu apps lah untuk awak jawab dan memberikan gambaran tentang tahap tekanan emosi awak.
Jadi borang ni nama dia Das. Pernah ambil Das? Tak pernah. So awak tak tahu lagi lah apa maksud DAS tu kan. Jadi DAS ni singkatan dia untuk D untuk depression, A untuk anxiety, lepas tu SS tu ialah skill, stress scale. Kalau dalam bahasa Melayu dia macam kemurungan, perasaan cemas, dan stres lah. Dalam bahasa ringkasnya, borang ni bantu kita lihat sama ada awak sedang alami kemurungan, kebimbangan ataupun tekanan lah, dan pada tahap mana. Okey, jadi DAS ni ada 21 soalan dalam borang tu. Semuanya berkaitan dengan pengalaman awak dalam seminggu yang lepas. Okey, awak jawab dalam mood awak yang seminggu lepas, bukan mood pada minggu ni. Faham? Faham masa ni? Cuma tujuannya adalah supaya saya boleh bantu dengan lebih baik lah, berdasarkan keadaan senang awak. Jadi sebelum kita mula, saya nak tekankan lah berapa perkara penting di mana semua jawapan awak akan dirasakan sepenuhnya. Awak boleh pilih untuk tak jawab mana-mana yang soalan awak tak buat rasa tak selesa. Tapi saya rasa soalan-soalan kat DAS ni tak ada yang membuatkan awak tak rasa selesa lah. Jadi awak berhak tahu kenapa borang ini digunakan. Dan saya hanya akan teruskan kalau awak benar-benar faham dan bersetuju secara sedar. Okey, saya juga akan pastikan maklumat yang awak berikan semua selamat lah. Dan saya akan jaga ruang perbualan ini dengan baik supaya awak rasa dihormati. Okey, faham? Faham. Untuk teruskan? Nak teruskan? Boleh teruskan. Kejap saya bagi. Okey, ini borang DAS. Awak boleh isi dengan tenang, lepas tu baca dengan perlahan-lahan dan pilih jawapan ikut apa yang awak rasa pada seminggu lepas. Saya akan duduk dekat sini, tapi awak ada ruang yang privacy lah untuk awak jawab. Kalau ada apa-apa yang awak rasa tak faham, tak pasti ke, saya boleh bantu jelaskan lah. Ni soalan dia. Jualan nama. Okay, ni Ada berapa minit tak apa, awak ambil je masa awak untuk jawab. Okey. Okey, setakat ni. Okey. Lepas tu submit.
Ya betul. Dah. Okey, terima kasihlah kerana sudi untuk menjawab ujian das tadi. Jadi berdasarkan keputusan ujian das yang anda tunjukkan, saya dapat lihatlah awak berada dalam kategori tekanan yang teruk, kemurungan yang sangat teruk, dan kegelisahan yang sangat teruk. Semuanya dalam skor 16, 15, 17. Betul lah pasti. Ini menunjukkan bahawa awak sedang mengalami beban emosi yang sangat tinggi dan berpanjangan. Tapi ini bukanlah sesuatu yang anda patut tangani secara seorang diri. Jadi apa yang awak faham, apa yang awak alami, apa yang awak rasa letih tu yang berpanjangan, tidur yang tak lena, rasa cemas, terutamanya due assignment nak dekat kan, serta kekurangan sokongan daripada keluarga dan rakan, semuanya faktor yang boleh menyumbangkan kepada tekanan dan kemurungan. Jadi keletihan fizikal dan mental biasanya datang daripada tekanan emosi yang tidak stabil lah, yang tidak disuarakan. Jadi awak terlalu pendam persoalan diri kan. Jadi bila kita simpan semuanya dalam diri ni, kita ia boleh berikan kesan kepada pola tidur, selera makan dan cara kita berfikir. Jadi rasa cemas apabila menghadapi tugas akademik adalah normal, valid. Tapi kalau dia berlaku terlalu kerap dan mengganggu rutin harian, itu tadi kita perlu bantu. Jadi kita semulalah di mana sokongan sosial daripada keluarga dan kawan-kawan adalah sangat-sangat penting. Jadi bila dah tak ada sokongan, sebab awak kongsikan pada sesi lepas, sokongan keluarga dan kawan-kawan ni kurang, okay? Jadi itu membuatkan kita akan rasa lebih terasing lah. Tapi jangan risau, ini bukan bermakna ada label ataupun awak ada masalah besar. Ujian ni dia cuma untuk tunjukkan emosi awak yang sekarang tengah rasa sangat terbeban, sangat letih, serta fikiran awak yang tengah meminta tolong untuk berehat dan dipulihkan semula. Jadi sebab awak selalu cakap awak letih, susah tidur, tiba-tiba cemas bila assignment due dekat, lepas tu tak dapat sokongan daripada kawan, family. Tu semua saya nak cakap, semua perasaan tu semua tu valid. So tak salah awak nak rasakan perasaan tu. Tapi bila tekanan datang serentak daripada pelbagai arah semua tu, belajar, keluarga, semua tu, memang kita akan rasa, emosi kita akan rasa overload. So jangan, saya harap awak jangan salahkan diri awak bila awak mengalami situasi ni lah. Jadi kita boleh lakukan beberapa langkah lah untuk awak uruskan stres, tekanan semua tu.
Jadi ada beberapa cadangan lah untuk awak bantu awak menguruskan tekanan, emosi semua tu. Ada beberapa dan awak boleh pilih lah mana pendekatan yang sesuai untuk awak lakukan. Contohnya macam kita boleh dengan benda yang ringkas dululah. Contoh macam latihan pernafasan ringkas bila rasa cemas sangat. Lepas tu kita boleh buat jadual ringkas ke untuk tugasan supaya tak rasa serabut bila suruh datang. Awak ada buat macam tu? Ya. Buat jadual To-do list. Betul. Ada. Tapi macam buat, tapi dia macam kadang-kadang tu dia tak ikut benda tu kan. Sebab bila diudik banyak yang macam serentak dekat kan. Jadi macam nak buat ini sikit, padahal yang ni dah kita dah riliskan dah kan. Lepas tu tak mengikut jugalah. Jadi kalau macam tu awak kena settlekan by one lah. Jangan macam serentak sebab takut awak rasa macam tu beban ni. Fokuslah satu perkara dahulu baru selesaikan. Okay, awak cubalah. Lepas tu kalau rasa cemas tu awak cuba buat teknik pernafasan. Awak tahu cara teknik pernafasan macam mana? Tak tahu. Bila awak tarik nafas, pastikan perut awak ni kembung ke depan. Cuba buat. Kalau tak rasa kembung ke depan tu dia bukan pernafasan yang betul. Awak cuba tarik nafas, rasa bila perut kembung tu awak lepaskan. Ada rasa ke? Ada kan? Jadi awak lakukanlah beberapa minit ataupun beberapa sampai awak rasa tenang. Kemudian kita akan cuba juga cari pulihkan sokongan daripada orang sekeliling awak. Contoh macam awak cuba untuk bercakap dengan orang terdekat dengan cara baru ataupun cari kawan baru untuk memahami situasi awak. Awak rasa boleh ke buat macam tu? Mungkin saya boleh cuba macam cari hobi yang sama lah dengan kawan kan. Contoh macam kalau tengok kawan tu macam dia suka brisk walk ke jogging ke, macam ajak dia lah pergi jogging ke brisk walk, ataupun mungkin boleh spend time main badminton ke. Boleh ajak main badminton kan. Dari situ awak akan membuatkan satu skill barulah untuk membantu awak mempunyai support yang baru. Okay, jadi seterusnya awak ada satu journal ke ataupun awak pernah menulis? Tak ada. Jadi saya rasa kalau awak rasa okey lah, awak boleh mula tulis sikit-sikit perasaan ataupun apa yang berlaku pada setiap hari kat dalam satu journal. Kalau macam diary tu macam cringe sangat-sangat kan kita tak nak diary kan. So kita panggil journal untuk meluahkan perasaan yang awak pendam. Jadi bila awak rasa paling lemah, rasa macam terganggu, awak tuliskan supaya dia macam dapat keluarkan sedikit apa yang awak rasa beban tu lah. Jadi
Seterusnya ni saya rasa macam memang awak patut buat, iaitu belajar kasihankan pada diri sendiri. Awak tak perlu kuat setiap masa. Kadang-kadang kita ni bila terlalu keras dengan diri sendiri, kita lupa nak beri ruang untuk berehat dan rasa sedih tu dengan tenang. Jadi awak berhak untuk rasa penat dan awak layak diberikan sokongan. Jadi bila awak rasa macam nak nangis tu, awak nangis je, jangan pendam. Sebab kalau pendam lagi sakit. So awak teruskan nangis satu hari tu sampai awak rasa okey. Kemudian awak akan rasa okey lah. Kalau awak rasa okey nanti, saya rasa itu sahaja yang intervensi yang saya boleh berikan lah. Daripada apa yang saya bagikan cadangan tadi tu, apa yang awak rasa macam lebih sesuai untuk awak lakukan? Buat masa ni saya rasa macam betul lah Cik Azlina cakap tadi kan, tu kita kena kesiankan diri kita dulu. So saya rasa itu adalah satu langkah pertama yang saya perlu buat lah. Kesiankan diri saya. Kalau bila rasa penat, rehat. Jangan push sangat diri. Lepas tu kalau rasa tak kuat, kita manusia ada masa yang kita rasa lemah ataupun rasa sedih kan, kita nangis je supaya kita tak pendam lebih lama lah simpan kan. So at least kita dapat ringankan sikit lah rasa tu. Lepas tu dua, saya rasa yang saya boleh buat adalah teknik pernafasan kan. Macam Cik Azlina tadi, bila rasa anxiety, rasa macam cemas kan, boleh buat teknik pernafasan dulu lah untuk cool down diri saya kan. Okey, yang ketiga yang boleh saya lakukan ataupun cuba juga adalah untuk keluar bersosial, untuk cari kawan baru dan hobi yang sama-sama ada hobi yang sama supaya boleh create satu bonding dan satu support system yang support system yang ataupun hubungan sosial yang lebih baik lah. Saya tahu semua benda ni bukan mudah untuk kita lakukan kan, tapi saya tahu awak tak keseorangan. Awak ada saya untuk awak luahkan kan. Jadi saya kat sini untuk bantu anda lah, dan kita boleh bina semula lah kekuatan emosi awak sedikit demi sedikit untuk sesi yang akan datang lah. Itu adalah satu langkah yang sangat besar dan sangat berani yang awak lakukan. Jadi saya sangat bangga dengan awak lah kerana sudi datang ke sesi ini dan untuk membantu diri awak maju ke depan. Jadi ada apa-apa yang awak nak luahkan ke? Tak ada. Tak ada awak rasa okey? Okey, jadi kita akan stop kat sini lah. Boleh? Boleh. Okey, kita akan buat sesi appointment, sesi yang seterusnya dengan set date lah. Bila awak free? Hari ni hari Jumaat kan. Kalau Jumaat Depan minggu depan boleh.
SSC ada apa-apa lagi yang awak nak luahkan ke apa-apa ke? Tak ada. Betul. Oh, so okey lah ni. Okey sikit lah. Okey. Lebih better lah daripada sebelum daripada mula datang tadi. So saya boleh percayakan awak untuk keluar daripada pintu ni dengan selamat. Ya. Terima kasih kerana sudi untuk berkongsi, menjawab soalan test tadi dan kehadiran awak pada hari ini lah.